Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa tiada sebarang perjanjian dimeterai antara UMNO dan PAS bagi menghadapi pilihan raya Negeri-Negeri Sembilan. Memetik laporan berita harian, menurut beliau sekiranya pernah berlaku perbincangan antara kedua-dua pihak, ia hanya melibatkan persefahaman dan tidak pernah dimuktamadkan dalam bentuk sebarang persetujuan rasmi termasuk berkaitan pembahagian kerusi. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata, kenyataan yang dikeluarkan oleh PAS tidak semestinya menggambarkan keadaan sebenar dan tidak semua dakwaan perlu diterima sebagai tepat. Memang kita tidak ada sebarang perjanjian dengan PAS. Jika ada perbincangan pun, sekadar understanding atau persefahaman dan kita tidak memuktamadkan sebarang perbincangan itu. Jika kita melihat perkembangan di Johor, apa yang dinyatakan mereka itu berbeza dengan realiti sebelum hari pengundian, terutama pada hari penamaan calon, apalagi hari pengundian. Jadi, janganlah positif sangat dengan mereka ini, tetapi kita cuma boleh bersangka baik saja. Mereka ini boleh tukar goalpost bila-bila masa. Jadi, saya menganggap itu sebagai satu kenyataan politik saja, katanya. Sebelum ini, PAS dilaporkan terbuka untuk menerima calon Menteri Besar Negeri Sembilan daripada UMNO sekiranya kerjasama antara kedua-dua parti berjaya dimuktamadkan. Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang dilaporkan berkata, rundingan berhubung pembahagian kerusi Dewan Undangan Negeri bagi PRN Negeri Sembilan masih berjalan dan menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Mengulas dakwaan mengenai rundingan kerusi yang dibangkitkan Abdul Hadi, Ahmad Zahid sekali lagi mengingatkan supaya kenyataan PAS tidak dijadikan pegangan. Kita jangan pegang sangat sebab mereka boleh berubah. Sudah banyak kali dan banyak parti sudah kena dengan mereka ini, katanya.